Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para hakim yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi kisah yang sangat dekat di hati saya. Kisah tentang bunyi pinggan waktu sahur, kisah tentang perut berbunyi waktu tengah hari, dan kisah tentang menunggu azan dengan penuh harapan. Inilah kisah Ramadanku. Di kampung tempat saya tinggal, bila Ramadan datang, suasana terus berubah. Ayam berkokok pun macam lebih kuat. Pagi terasa lebih sejuk. Dan yang paling penting, mak saya jadi jam lonceng hidup. Sahur, sahur. Dah pukul 5 ni. Ringan ni yang istimewa. Boleh dengar setahun sekali saja. Saya terus tarik selimut. Mak, 5 minit lah lagi. Mak jawab cepat. 5 minit lagi, pahala pun lari. Terus saya bangun. Di meja makan, semua masih mengantuk. Tapi, mak senyum sahaja. Mak kata, sahur ni ada berkat. Jangan malas. Saya teringat sabda Nabi SAW. Bersahurlah kamu kerana sahur itu ada keberkatannya. Selesai sahur, mak mengingatkan untuk membaca lafaz niat sahur. Tak sah kalau lupa niat. Nawaitu sauma khadin an ada fi syahri Ramadana. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan ini kerana Allah Ta'ala. Barulah saya faham walaupun masih mengantuk. Sahur itu hadiah dari Allah. Hari pertama puasa, pagi di sekolah. Semua kawan nampak semangat. Jam 8 pagi, semua masih kuat. Jam 9 pagi, semua masih senyum. Jam 10 pagi, paling mencabar. Kantin penuh bawa makanan. Mi goreng, nasi lemak, ayam goreng. Wanginya, sedapnya. Saya pandang, kemudian cepat tutup mata. Saya bisik pada diri sendiri. Puasa itu perisai melawan nafsu. Saya tak boleh kalah. Saya tarik nafas panjang sambil mengurut dada. Sabar, sabar. Saya mengajak kawan-kawan ke surau untuk berwuduk. Selesai berwuduk, kami terus bertadarus dengan ustaz. Hilang seketika rasa lapar kami tadi. Petang pula, suasana kampung sangat meriah. Orang jual kuih, kanak-kanak bermain, bawa makanan dari dapur rumah jiran. Saya duduk depan meja, tengok air sirap sejuk. Nampak titisan air di luar gelas. Saya telan aliu. Mak kata, jangan minum dengan mata, nanti haus lagi. Tiba waktu berbuka. Semua diam menunggu azan. 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakam sumtu, wabika amantu, warizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semua terus capai ke rumah. Suapan pertama, ya Allah, sedapnya. Bukan sebab rasa lapar saja, tapi sebab rasa syukur. Saya teringat sabda Nabi SAW. Orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Ketika berbuka dan ketika bertemu Tuhannya. Saat itu, saya rasa sangat gembira. Malam pula, kami pergi ke masjid. Lampu terang, orang ramai, suara bacaan Al-Quran merdu, solat tarawih. Rakaat pertama masih kuat. Rakaat keempat, kaki mula letih. Rakaat ke-8, saya tengok orang sebelah, dia pun goyang. Tapi hati terasa tenang kerana setiap sujud terasa dekat dengan Allah. Hari demi hari berlalu.
Yang dulu susah jadi mudah. Yang dulu berat jadi ringan. Saya belajar sabar, saya belajar syukur, saya belajar kawal diri. Saya sedar Ramadan bukan ubah dunia, Ramadan ubah hati saya. Akhirnya malam terakhir Ramadan. Suasana sunyi, hati sayu. Saya pandang langit dan berdoa, Ya Allah, terimalah puasaku, ampunkan dosaku dan temukanlah aku lagi Ramadan akan datang. Amin. Rakan-rakan sekalian, Ramadan bukan sekadar menahan diri. Ramadan latihan agar manusia jadi lebih baik. Izinkan saya akhiri dengan syair. Ramadan datang bawa cahaya, menyuci hati, mendidik jiwa. Lapar dan dahaga jadi gurunya, agar manusia kenalnya takwa. Sekian, terima kasih.